Okay guys, Assalamualaikum. Okay, ni aku nak isu pasal customer order Grab. Okay, customer ni nak order Grab, apa semua okay, tak ada masalah lah kan. Sebab ni banyak isu lah kan. Banyak isu yang customer order Grab itu, okay, tak ada masalah. Tak ada isu apa-apa pun, biasalah order Grab. Yang peliknya dia salah pin tu, location salah pin tu. Kenapa dia boleh salah pin location tu? Bila tengok ramai driver yang datang tempat location yang kita dah pin, dia orang dah pin, kita sampai customer tempat lain. Customer tempat lain. Call. Tak jawab. Cik. Kita mantau mesej kita dah sampai dekat mana? Tak jawab. Kan? Tak jawab. Itu yang kita pengang. Kita nak tunggu 5 minit tu kadang masa 5 minit tu kadang tempat jam apa semua. Tempat yang jam, kita nak kena beratur. Tak kena pusing jauh. Faham tak? Kena pusing jauh apa semua. Kadang-kadang customer kadang tak faham sebenarnya tu. Duk. Tak tahu. Aku tak tahu cakap macam mana. Dah tahu, okay, awak dekat situ, pin location dekat situ. Janganlah pin location yang tempat lain. Driver datang tempat lain lah. Faham tak? Okay, yang mana customer Grab tu, kalau order Grab tu pin location yang betul. Senang driver datang pun tepat location yang awak berikan. Okay, faham So pin location dengan betul, okay. Tak adalah kita nak menunggu lama, nak kena pusing jauh, nak pusing lagi, dalam jam lagi, apa semua lagi. Hai, tak faham betul lah. Check lah betul-betul kan. Apa dah tak kerti nak check betul. Dah kita nak kena tunggu lama, hadap jam lah, apalah. Okay korang